Ni siapa nak bawa? Tarik. Jom adik. Pakai selipar. Mana seliparnya? Jom adik. Ui, nepela. Ni kan pasal bateri. Bye-bye semua. Tu dia ada anti. Oh, Anti-gravity. Sini, jom. Oh, tu ha, kolam. Kolam kita nak main. Tak nampak? Nampak tak? Nampak? Okey, jom. Jom mandi kolam, Bukan situ. Sekejap, rumah dia nombor berapa? Rumah dia nombor berapa? 11. Ha ni. Ha ni Pak Alalang. Jom sini. Tunggu Pak Alalang. Dah, dia dah tukar baju dah. Kenapa pakai tudung sekolah ni? Nak pergi sekolah ke apa? Taklah, dia tudung rumah. Tudung ngawas. Ada wifi. Dah tahu dah. Lima dah, 3 4 dia kosong. Tadi. Assalamualaikum. Sama aje. View je lain. Siapa? Ni bilik yang sama. Oh, yalah dia punya view lah yang best. Cantik gila. Ini kena bawa drone ni, naik atas. Ada tu ke papa? Hai. Enggak. Enggak je. Acia. Ya. Best lah, cantik. Jom kita nak mandi. Adik jom. Jangan mising nak pergi mana tu? Tu. Wah, besarnya. Jom. Jadi nak mandi level berapa? Jadi tak ada nak buat touch. Rupanya kena touch pin dia. Oh, yang ni tak ada, dia kena pakai kunci. Oh, kecil. Dia punya bedroom. Kalau touch kat. Dah. Mana kita ni? Pool L5. Ini. Mana nak touch kat sini ke? Sini ke? Ha. Ni magic ke? L5. L5. Dia mungkin boleh touch kat level kita. Ha, level 9 dengan L5. L7? L lain tak ada tekan. Ada LL. Bring bridge to hold. Aku tak boleh tadi. Ha. Kau tak tadi ke? Jadi ikan duduk dalam akuarium. Mana dia? Tak tahu apa ni. Mana dia? Yang just tengok Godzilla tadi tu. Godzilla AI. Straight je. Ha.
Sebab tadi kan kita boleh tengok kolam dia dekat ujung sana. Rasanya reti tu. Oi, adik dah berenang ke? Oi, semen ada dua adik semen. Oh no, semen yang sama. Apa dengan Vietnam? Semen. Oi, terlalu sejuk. Hari masa sejuk. Sejuk. Mama nak bukan tak tersalih. Abu Gus. Oh, sejuknya adik. Kita mandi air batu ni adik. Ayah Noh, dekat sana rumah Arisa dan Mama. Tak lah, tu kita punya rumah kat atas. Tak lah. Rumah Arisa kat sana. Mana? Jangan Ada nak- bayar baju. Arisa tu tak apa. Nampak sandal. Oh, sejuknya. Adik boleh berenang ke tak adik? Tak apa. Pak adik, berenang cepat adik. Pak adik, jangan buat kau Umi. Jangan kena orang lain. Cepat adik, berenang jom. Cepat adik, berenang jom. Sejuknya. Penat. Oi, sini ada tempat duduk punya. Oi, Habis buat inhaler ke? tak ada kat atas. Korang semua ke? Ha? Korang semua. Ha. Kita mati tak nyawa. Tak nyawa. Oh, duduk dalam air ni tak sejuk sangat. Dia beku je lah. Dah kenyang minum air. Sejuk sangat. Sinilah Abang Ahmad dek. Depan tu bukan Abang Ahmad. Fidaus. Pak Alalang kat atas adik. Fidaus. Otot dah kejang dah. Tu Pak Alalang kat atas adik. Fidaus. Atas. Tu Pak Alalang. Bye bye. Jom jalan jom. Oi.
Dah, adik dah tahu dah. Dah tak nak mandi ke adik? Dah tak nak mandi ke? Dah tak nak mandi ke? Tak. Dah sejuk? Woi, tengok dah biru dah muka adik. Dah biru dah muka adik. Tengok muka adik ni dah biru. Ya. Dah biru lagi lah. Yang merah saya sikit. Tengok. Masih nampak lagi. Bantah ke ni? Ayah bantah. Dah jadi atu. Atu. Dia bantah. Oh, mau jadi ada bayan. Bayan. Ayah dah bayan. Tak nak lah, tak pandai main. Kita nak bayi. Bila dah nak bayi. Ada gym. Boleh pakai access card sebetas. Oh, dia kata tak boleh. Emak. Tak adalah ekstrim sangat. Tapi dia baik-baik. Kita tangkap gambar tu. Nampak dah macam ekstrim. Bolehlah hantar. Banyak awan. Tadi banyak lagi. Dia memang kat sini je laluan awan yang laju. Ui, hacker nak pergi mana? Bas itu dah menolong kita. Ini belum kita pergi naik atas lagi ni. Habis ada jam ke? Dah ada tulis tak? Apa darjah hasil? Tak ada kot. Dekat sekolah tadi ada banyak burung merpati. Boleh je tangkap. Dia tak lari ke? Larilah, tapi dia terbang tinggi. Terbang apa level dia macam ni je. Dia- Boleh tangkap. Dia tak takut orang ke apa? Takutlah. Macam mana boleh tangkap pula? Tapi dia terbang tu. Terbang kat level tangan. Boleh tangkap dia. Semua burung macam tu ke satu ekor je? Semua. Dia macam ni. Ramai sangat kanak-kanak bagi makanan lah tu. Dia jadi gemuk. Tak boleh terbang. Nak pergi mana ni adik? Nak pergi hotel. Boleh pergi berenang tak ni? Barulah picit. Kita dah makan, dah habis, baru ambil gambar. Angin kuat. Awan ada lagi. Tengok atas lah ada awan. Tengok angin kuat. Down ke balong. Tengok angin kuat lagi lah. Banyak jawan. Lompat tinggi terbang. Tak lah, memang tak ada hujan pun. Water park. Macam Arisa cakap. Arisa aja ayah longgar boleh? Tak lah, memang Arisa cakap. Sekejap, kita jalan je, kita jalan. Kenapa nak dukung pula?
Sekarang tak ada. Oh, Ni ke Rumi adik? laba. Hai Ruby. Rumi dah jadi ayam. Oh, angin kuat. Kita duduk kat mana ni? Kita duduk kat mana? Kita duduk kat mana ni adik? Banyak sangat asap ni. Tengah snowing ah. Salji. Ni angin, bukan angin. Siren hat. Siren hat. Tadi saya ingatkan kereta ni gerak sebab dia dah ada transformer. Mungkin lah. Orang tu telepon. Orang tu telepon. Orang yang pura-pura sakit hati. Ya ke? Abang. Abang, orang tadi tu telefon. Tadi orang tu tak ada pun. Tengok adik, dah tak ada dah bangunan kita. Dah tinggal 9 tingkat je. Adik, jom. Awan masih banyak. Link Bridge kat je ni. Atas tak nampak. Tada, dah sampai. Meow, 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 meow. Pukul 9 baru Speedmart nak buka. Berkabus lagi pukul 9. Nak lagi Awan. Okey lah. Tapi Mac nama mixing jugalah. Kedai Cina dengan kedai Melayu. Boleh carilah kedai makan. Okey, jalan ni. Sini malam-malam tempat makan kedai Cina. Situ food court. Kedai mamak. Petron. Sini pun ada steamboat kedai Melayu. Ni kedai mamak. Tu KK Mart lagi. Ada 3 KK Mart sini. Tu hotel dia. Hotel kita duduk. Matahari dah keluar. Okay.